Kadang-kadang kita tak perlu pergi jauh untuk rasa tenang. Pagi ini aku pilih untuk tarik nafas dalam-dalam dan biar alam ingatkan aku tentang erti sederhana. Tarik nafas dan tengok langit. Kita kejar macam-macam benda, tapi jarang kita kejar rasa tenang. Dan pagi ini aku pilih untuk diam. Aku pilih untuk kembali kepada apa yang semula jadi. Tak jauh dari kota, tapi cukup jauh dari segala kebisingan. Di sinilah hijau jadi bahasa, angin jadi irama. Ini bukan vlog tentang tempat viral, tapi ini cerita tentang aku dan pagi yang aku perlukan. Jom kita ke Taman Botani Kepong. Hai, Assalamualaikum. Apa khabar sahabat-sahabat? Saya doakan semoga anda semua sentiasa diberkati Allah selalu. Pagi ini saya berada di Taman Botani Kepong. Waktu sekarang pukul 9 pagi. Pagi ini saya nak ajak anda kita explore Taman Botani yang terletak di Frame Kepong. Sebenarnya saya dah lama nak datang sini, tapi tak berkesempatan. Hari ini baru ada masa dan dapat peluang untuk datang kat sini. Jom kita explore. Lepas tu kita singgah mengopi di sebuah kafe kat dalam hutan ni. Taman Botani Kepong ni terletak di Institut Penyelidikan Hutan Malaysia atau FRIM di Kepong. Ia merupakan sebuah taman rekreasi yang dikelilingi alam semula jadi dengan hutan yang menghijau. Sangat sesuai untuk aktiviti riadah bersama keluarga dan berjoging. Suasananya sungguh tenang dan mendamaikan. Jom kita buat brisk walk dulu. Tujuan utama saya sebenarnya nak naik skywalk yang popular tu. Hari ni baru berpeluang untuk datang kat sini. Kita tengoklah nanti macam mana, larat ke tidak saya nak memanjat naik skywalk tu. Tiket untuk masuk berharga RM15 seorang. Forest Skywalk atau jejantas rimba ni terdiri daripada 11 menara dan 8 jambatan dengan ketinggian antara 18 meter dan 50 meter dengan panjang keseluruhan 250 meter. Titik tertinggi struktur ni adalah 141 meter dari paras laut. Dari kaunter tiket tadi kita kena berjalan lebih kurang 100 meter untuk sampai ke titik mula. Tower nombor 5 dia akan tulis 50 meter sky tower. Nanti abang akan naik 2 level macam tu je. Lepas tu abang akan jalan terus. Okey, belah nanti abang akan nampak belah kiri ni nampak menara KLCC. Kalau cuaca okey lah belah KL. Nampak macam berkabut tu. Macam berkabut lah, berkabut. Kita ada sikit-sikit dia akan bayang-bayang je. Dia akan buat satu pusingan sahaja. Mana turun bawah lalu jalan lalu jalan sini juga. Okey, yang ada surat okey. Alright, untuk keselamatan abang boleh pegang belah kiri lah. Okey, masih. Jom kita naik.
bimbang, dunia yang uzur. Seorang lelaki menadah waktu, tangannya kasar, matanya suram, tapi bibirnya menyebut doa. Boleh tahan penat juga nak sampai kat puncak ni. Mengah dibuatnya. Ni adalah menara yang paling tinggi, tapi saya tak naik yang ni. Saya cuma naik yang kedua tertinggi je. Tu ada kapal dari Moskow sanggup panjat sampai ke atas tu. Kat atas ni kita boleh nampak bandar KL, tapi cuaca agak berkabut sikit. Macam adik tu cakap tadi lah, kalau cuaca cerah kita boleh nampak menara KLCC. Nak habiskan satu pusingan ni ambil masa dalam 30 minit kat lah. Penat dan haus, lupa pula nak bawa air. Itulah menara yang saya panjat tadi, menara kedua tertinggi. Jomlah kita turun. Perut pun dah lapar ni, tak breakfast lagi. Kita singgah breakfast dulu kat Mimpi Hutan Cafe. Cafe ni beroperasi setiap hari kecuali hari Jumaat dari jam 8 pagi hingga 6 petang. Open konsep, ngopi sambil duduk bawah kemah. Untuk breakfast saya order nasi lemak, air mineral dengan soda. Ingat nak kena latte tadi, tapi sebab haus sangat terpaksa order air sejuk. Buat makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada sahabat-sahabat, terima kasih kerana menonton. Semoga berjumpa lagi di video yang lain. Assalamualaikum.